Dan begitu juga kita berdoa pada Allah. Ya Allah, bantu kami ya Allah. Atas niat kami untuk lebih mendekatkan diri kepadamu ya Allah. Atas usaha kami untuk memahami kalammu ya Allah. Permudahkan ya Allah perjalanan ini. Dan insya-Allah yakin pada Allah atas niat kita bersungguh-sungguh untuk kita nak faham kalam Allah. InsyaAllah, kuatkan semangat, kuatkan keazaman. Surely Allah bantu kita. Target kita selepas ini, when we read the Quran, kita membaca atau kita mendengar bacaan Al-Quran, insyaAllah kita dapat memahaminya. Biiznillah, dengan kehendak. Ya Allah nak lihat pada hamba ni atas kesungguhan kita, effort that we put, kesungguhan kita, pasti Allah akan bantu. Masya Allah. Dan yakinlah, dalam perjalanan nanti, bila kita semakin faham, memahami Al-Quran, terasa indah sangat, lazatnya Al-Quran itu. Bila kita membacanya, alunan dia punya enak dia tu, Allahu Akbar. Kalau dalam saya bercakap bahasa Kedah ni, orang kata galit. Kita asyik membaca, rasa macam tak boleh nak berhenti. Sebab itu, bila kita solat, imam yang mengimamkan solat tadi dia faham setiap apa yang dibaca. Kadang-kadang imam sampai satu ketika imam tadi menangis teresak-esak. Tapi kita yang belakang ni terpinga-pinga. Kenapa pula imam tu menangis? Kita nak menangis sama tapi tak dapat nak menghayati. Allahu Akbar. Maka insya-Allah. Ayuh, kuatkan semangat kita. Kerana apa? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berusaha bersungguh-sungguh untuk mencari ilmu, maka lebih kurang mafhumnya Allah akan permudahkan baginya jalannya menuju ke syurga Allah. Jadi untuk mendapatkan syurga Allah bukannya perkara yang mudah. Jadi kita kena put effort, kesungguhan kita. Maka insya-Allah berdoa pada Allah, moga-moga sehingga akhir hayat, saat Allah nak ambil nyawa kita, dah sampai dah pengakhiran hidup kita, bahawa Al-Quran ini sentiasa menjadi pendamping pada kita. Dan insya-Allah di akhirat kelak, Al-Quran inilah yang akan menjadi peneman kita saat kita berada di alam barzakh, saat kita berada di mahsyar kelak. Al-Quran ini yang akan menjadi saksi pada kita, insya-Allah. Yakin. Saya sebagai pemudah cara di sini sebenarnya, kita hanya berkongsi ilmu. Saya cuba melakukan yang terbaik. I'm not the best. Tapi Alhamdulillah, insya-Allah, dengan sedikit ilmu yang Allah telah berikan, kita berkongsi ilmu di sini. Moga-moga Allah bantu kita, permudahkan segala urusan kita, insya-Allah.